Kenapa? Tiba-tiba kita rasa cemas ataupun anxiety walaupun kita tak buat apa-apa. Sebab dalam badan kita ada satu sistem yang dipanggil respon lawan ataupun lari yang dikawal oleh sistem saraf simpatetik. Sistem ni akan aktif setiap kali otak kita rasa sesuatu sebagai ancaman. Masalahnya otak kita tak pandai nak bezakan sama ada ancaman tu betul-betul bahaya ataupun keadaan main daripada fikiran kita. So, bila kita overthinking ataupun stres, bayangkan otak kita dah automatik akan bagi signal yang akan hantar ke badan kita seolah-olah kita ni berada dalam situasi yang sangat bahaya. Dan badan kita akan lepaskan hormon seperti adrenalin dan juga kortisol. Jadi, apa itu adrenalin? Apa itu kortisol? Kedua-dua ni adalah hormon stres yang akan menghantar signal ke badan kita apabila rasa terancam ataupun menerima tekanan. Jadi, apa akan jadi kalau kedua-dua hormon tu bagi signal kepada badan kita? Jantung mula berdegup, nafas akan jadi pendek, otak akan jadi lebih tegang sebab badan tengah prepare untuk lari ataupun nak lawan. Tapi hakikatnya tak ada apa-apa pun yang nak dilawan. Jadi tenaga tu semua akan terperangkap dalam badan kita. Sebab tu kita akan rasa resah, tak tenang. Macam ada benda yang tak kena. Walaupun sebenarnya situasi biasa je. Kalau keadaan ini berlaku terlalu kerap, badan kita akan sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga. Dan itu yang kita panggil anxiety. Ia boleh ganggu tidur, susah untuk fokus dan badan akan cepat penat. Yang paling teruk, ia boleh buat kita rasa takut dengan badan kita sendiri. Antara hampa yang rasa benda sama, boleh komen di ruangan komen. Jangan lupa like, komen, share dan save video ini kalau bermanfaat bagi anda. Jangan lupa tekan button follow ya.